Kenapa kisah Sunway nak beli IJM ni menjadi satu topik bualan di Malaysia? IJM ni dimiliki majoritinya 55% adalah daripada GLIC. Antaranya KWSP, PNB, KWAP dan juga tabung haji. IJM often seen as a profitable national builder dan Sunway ni sebenarnya dia lebih pada maximize value. Sunway cadang untuk mengambil alih IJM ni dengan 11 bilion nilai papasan, 1.1 bilion dari segi nilai tunai dan juga ditambah pula dengan 1.8 bilion saham Sunway. Dia menjadikan syarikat GLIC dalam IJM ni dia ada pegangannya sikit. KWSP tinggal dalam 11% je dan keluarga Tan Sri Jeffrey Chioh iaitu pemilik majoriti pada Sunway akan jadi 48%. So dia paling besar. Dekat sini kita boleh nampak cadangan pembelian ni dia akan menyebabkan kuasa berpindah daripada collective institution dikawal oleh GLIC jadi dikuasai oleh keluarga Tan Sri Jeffrey Chioh. Kenapa dia dipanggil sebagai nation builder ni kena faham sebab highway-highway yang penting macam Base Raya, NPE, Lekas dan yang latest baru siap adalah WCE. Bila IJM ni dibeli oleh Sunway akan ada golongan yang rasa kalau kita nak kawal harga tol akan jadi susah sebab dia dikawal oleh certain keluarga. Ditambah pula nilai potensi projek di bawah IJM ni tinggi. Order book IJM 7.6 bilion. Kita tengok Sunway pula lebih kecil dia punya order book which is dalam 5.4 bilion. Yang tingginya order book dekat IJM ni menunjukkan bahawa banyak projek di bawah IJM yang masih aktif. So bila projek yang banyak aktif ni dipindahkan pada Sunway, ada kegusaran juga bahawa projek ni takkan dapat dekat Bumiputera dan disebabkan oleh dia tersepit dari segi ekosistem projek sebab dia dikawal oleh keluarga bukan lagi dikawal oleh institusi GLIC. Dan last sekali kegusaran yang dilontarkan adalah dari segi tawaran Sunway nak beli tu. Research House kata RM3.4 adalah tawaran average untuk harga IJM tapi Sunway offer RM3.15. Ditambah pula Sunway punya saham lah ni overpriced. Bila harga tu kembali normal, pelabur yang dapat akan jadi harga lagi rendah padahal dia masuk pada harga yang tinggi. Benda tu tak apa seksi dengar oleh GLIC sebab 90% pembayaran tu dibayar melalui saham Sunway. Walaupun perkahwinan Sunway dengan IJM ni dia berpotensi menjadikan antara top 10 konglomerat mega di Malaysia. Tapi rata-rata pemerhati setuju bahawa Sunway lebih memerlukan IJM berbanding IJM perlukan Sunway. Sebab keuangan IJM stabil, order book yang sihat, ditambah pula backing kat belakang tu adalah GLIC tempatan. So tak ada sebab mereka nak lego. Ditambah pula Sunway perlukan cash flow aktif yang stabil melalui infrastruktur dan aspirasi mereka nak ke arah mega konglomerat. So pembelian ni make sense in all aspect yang mereka nak untuk jangka panjang. It could be very good in long term atau it could be very worse for long term.